Kita sebagai orang perempuan, kalau nak cari suami, nak cari pasangan, kita nak lelaki yang soleh, kita nak lelaki yang baik, lelaki yang tundukkan pandangan. Tapi kita sendiri tak semayang. Nasihat Jiha, kalau hampa tak semayang, jangan fikir pasal jodoh lagi. Bila aku nak kahwin? Bila jodoh aku nak sampai? Cuba perbaiki diri sendiri dulu. Jaga hubungan kita dengan Allah. Bila kita dah kahwin, hampa ingat hampa boleh taat dekat suami. Dekat Allah pun hampa tak taat, macam mana kita nak taat dekat suami? Memang dalam perkahwinan ni, kita nak buat pahala senang. Tapi senang juga untuk kita buat dosa. Sebab tu pentingnya, baiki diri sendiri dulu. Dari hari ke hari. Setiap hari cuba baiki jadi lebih baik dan lebih baik. Kita sebagai orang perempuan, tanggungjawab kita besar. Bila kita dah kahwin, kita akan ada anak. So, kita nak didik anak tu, kita mesti ada ilmu. Kita mesti perkemaskan diri kita dulu. Ada satu ayat ni dah jadi benda biasa lah hidup kita. Oh, aku ni baik. Walaupun aku tak semayang, aku baik. Tapi dunia ni bukan untuk orang baik. Allah jadikan jin dan manusia untuk apa? Kita dah belajar daripada sekolah rendah. Allah jadikan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita setiap hari buat dosa. Jadi, mesti kena semayang juga. Kena sujud dekat Allah. Macam mana besar dosa kita, kita tak boleh tinggal semayang. So, kesimpulan dia, kita sebagai orang perempuan, sebelum kahwin, sebelum nak ada anak, kita mesti perkemaskan dulu diri kita. Mantapkan dulu ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan ni kita kena cari dari semasa ke semasa. Benda dah tahu pun kita sentiasa kena dengar juga supaya dia ingatkan kita. Kadang-kadang benda yang kita belajar daripada sekolah rendah, sekarang kita dah lupa. Sebab tu pentingnya kita kena sentiasa cari ilmu.